7 April 1967, pengumuman penguatkuasaan penggunaan pasport antara Malaysia Barat dengan Singapura. Pada hari ini dalam tahun 1967, pengumuman penguatkuasaan penggunaan pasport antara Malaysia Barat dengan Singapura dibuat oleh Yang Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Menteri Dalam Negeri, dalam satu sidang media di Bilik Gerakan, Kuala Lumpur. Penggunaan pasport yang dikenali sebagai Pasport Terbatas Malaysia ini mula berkuat kuasa pada 1 Julai 1967. Pasport ini setebal 64 muka surat dan mempunyai tempoh sah selama 5 tahun. Ia boleh diperoleh dengan bayaran sebanyak RM5. Bermula 20 April 1967, Jabatan Imigresen mula mengeluarkan borang permohonan kepada orang ramai dan borang permohonan tersebut boleh dihantar pada 1 Mei 1967. Tujuan diadakan pasport ini adalah untuk memberi kemudahan kepada rakyat kedua-dua buah negara berulang-alik dari semasa ke semasa. Sebelum ini, hanya kad pengenalan sahaja digunakan sebagai surat perjalanan di antara kedua-dua buah negara ini.